Orang yang berpendapatan 1,500 sentiasa akan rasa orang yang berpendapatan 10,000 lebih kaya. Orang yang berpendapatan 10,000 sentiasa akan rasa orang yang berpendapatan 50,000 lebih kaya. Secara matematiknya, siapa yang bergaji besar tentulah dia lebih kaya. Tetapi formula kaya yang sebenar ialah tabungan tambah harta tolak hutang. Bermakna untuk membina kekayaan, anda perlu ada tabungan yang banyak, kumpul harta dan lansaikan hutang. Kekayaan bukannya bergantung kepada berapa besar gaji seseorang, tetapi berapa lama dia boleh bertahan tanpa gaji. Dan jika anda rasa cukup berat untuk membina tabungan sekarang, bermakna anda perlu fikir bagaimana kaedah untuk anda tambahkan pendapatan supaya ada duit lebihan untuk simpanan. Pakar kewangan Tuan Azizi Ali berkata, kemahiran yang penting perlu ada sekarang adalah multiple stream of income, MSI. Kita sudah tidak boleh bergantung kepada satu punca pendapatan sahaja. Perlu belajar untuk dapatkan income kedua, ketiga dan seterusnya. Dan pada masa yang sama, bina tabungan walaupun sedikit. Anda boleh bermula dengan tabungan RM1 kemudian cuba alihkan sebahagian pendapatan untuk tabung jangka pendek seperti tabung insurans kereta, tabung raya dan tabung sekolah anak. Dan keajaiban akan mula berlaku apabila anda mula konsisten menabung. Jangan letakkan alasan dan mula bertindak. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas.